Sebenarnya bila Fatih dapat soalan macam tu, Fatih tak pernah stres. I believe that sebenarnya jodoh ni di tangan Tuhan. Dan insya-Allah setiap orang Tuhan dah tertulis siapa jodoh dia. Jadi kita sebagai manusia sebenarnya tak perlu risau dengan jodoh kita. Fatih cuma menanti jodoh Fatih, insya-Allah nanti akan datang. So tak perlu stres pasal jodoh. Sebenarnya Fathia, honestly speaking, Fathia rasa Fathia suka perkahwinan yang sangat sederhana. Sebab yang paling penting sebenarnya kehidupan selepas perkahwinan. Dan kalau mungkin walaupun kadang-kadang kita tengok perkahwinan tu besar-besaran, tapi tak menjamin sebenarnya kebahagiaan selepas itu. Jadi Fathia rasa yang paling penting nak buat yang sederhana, tapi Fathia apa yang Fathia harapkanlah kebahagiaan selepas perkahwinan. Jadi itu sebenarnya lebih penting. Saya Fathia, jadi saya nak ada pesanan sikit untuk bakal-bakal pengantin yang Fathia akan berseri-seri masa hari perkahwinan nanti. InsyaAllah, Fathia nak cakap kepada anda semua, bakal-bakal pengantin, janganlah mudah stres dan sentiasa positif. Dan barulah Fathia rasa, Fathia yakin yang bila hari perkahwinan tu anda semua akan nampak berseri-seri sangat, insyaAllah. Okay? Ini khas pesan daripada Fathia, daripada pesona pengantin. Okay, good luck guys!